Purata 3 tahun kenaikan emas 100 gram ni adalah 30% tahun. Ini jauh meninggalkan tabung haji ataupun ASB. Tapi tuan-puan, bukan semua duit tabung haji dan ASB kita kena alihkan kepada emas. Pastikan kita alihkan sebahagian sahaja. Yang perlu kita alihkan adalah simpanan yang kita tak nak gunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke bawah. Sekiranya tuan-puan ada simpanan untuk digunakan selepas 2 tahun, ini adalah simpanan yang sangat sesuai dialihkan ke dalam bentuk emas. Sebab bila melihat kepada potensi emas ini, kita dapat lihat 30% setiap tahun dan 90% dalam tempoh 3 tahun. Berarti lepas kita tolak spread jualan sekitar 6 hingga 9%, kita masih ada keuntungan sekitar 80%. Jom boleh simpan emas sekarang, selamatkan nilai duit anda.